Kalau duit simpanan anda 6 angka ke atas, jangan buang masa dengan gram yang kecil. Pelabur bijak hanya bermain di level 250 gram dan 1 kilogram emas. Kenapa? Dalam dunia pelaburan emas, volume adalah kunci. Lagi besar berat emas, lagi rendah spread value. Contohnya, 100 gram ini spreadnya sekitar 7%, 250 gram ini spreadnya sekitar 6%, manakala 1 kilogram ini spreadnya juga 6%. Dan kalau kita kira kos premium, 1 gram emas charge premiumnya adalah RM15. Kalau beli 1000 keping, anda dah bazirkan RM15,000 hanya untuk upah sahaja. Tapi kalau anda terus beli 1 kilogram emas seperti ini, kos premiumnya cuma RM250. Bezanya jimat ribuan ringgit. Anda boleh beli cash and carry jika dah cukup tunai atau bina strategi simpanan dalam akaun gap sehingga capai 250 gram ataupun 1 kilogram. Kalau anda seorang usahawan berjaya, high income earner atau pelabur serius yang dah ada simpanan 6 angka, ini level anda. Jangan buang masa kumpul gram yang kecil, target 250 gram atau terus 1 kilogram emas sebagai simbol kekayaan yang sebenar. Terus hubungi saya atau rujuk pin video, saya akan bimbing anda secara personal dan eksklusif bagaimana capai emas besar pertama anda. Berbaloi ke simpan emas ni? Mestilah berbaloi.